Bapak mertua saya nikah satu lagi. Bagus. Dah bagus kan nikah. Tahu tak? Kita orang Melayu ni pelik. Kalau orang Arab, orang belah-belah luar, kalau kahwin tak ada masalah, mereka bergembira. Faham? Lepas tu kalau agak, kalau nikah hebat dia punya parti, tapi over sangat sampai jadi hak haram. Kerana mereka suka dengan perkahwinan. Kita Melayu tak. Kalau orang kahwin kita nak ngata. Kahwin kita kutuk, cerai kita kutuk, kahwin seorang lagi pun kutuk. Tak kahwin kutuk kok. Ni jenis Melayu haprak. Tak guna hidup. Faham? Ha. Dia tengok orang kahwin. Nak. Muda lagi lah. Laki tu baru diploma. Umur 21 tahun. Kahwin dengan puan umur 18. 24 SPM. Dia tu mudanya kahwin. Masa benda. Muda-muda sangat. Nampak benda kahwin muda-muda sangat. Lah. Peduli mak bapak mu. Dah jodoh dia. Dan Islam suruh jawab. Alhamdulillah. Muda-muda sudah kahwin. Alhamdulillah. Tu orang beriman. Betul tak? Ajar kat cek mulut rimah tu jadi manusia. Nak. Ha. Lepas tu lewat sangat kahwin. Dia kata lewat sangat. Awal-awal tak mau kahwin. Dak kahwin-kahwin 40 lebih dah. Dia kata dak rok. Mati bucuk tu dak rok. Orang lelaki pula tua, puan muda. Dia kata apa benda ni dak sedar ke diri. Nampak tak? Ha. Main guna sihir dan sebagainya. Orang puan pula tua, orang lelaki muda. Dia kata nak harta saka. Sama muda umur, dia kata orang tak buat gitu sama umur. Patut tua orang lelaki sikit. La ilaha illallah. Orang gini patut gipung kakak ramai-ramai. Buh pula terkejut. Faham tak? Buh pagar 3 lapis. Buh situ. Hidup apa ni kata kau orang semua. Orang kahwin seorang lagi, dia kata, nak tak cukup seorang bini. Seorang bini pun tak cukup. Nak? Betul tak? Kau pandai dia dah jodoh dia. Orang lelaki semua nak kahwin belaka. Siapa sini orang lelaki tak mau kahwin dia? Angkat tangan. Sahih mati bucuk. Faham tak?